Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution Ismail hari ini memaklumkan bahawa pihak berkuasa telah mengenal pasti lokasi seorang ahli perniagaan Victor Chin yang didakwa mempunyai kaitan dengan aktiviti mafia korporat. Menurut laporan Berita Harian, ketika ditanya sama ada individu tersebut berada di rantau ini, beliau menjelaskan bahawa maklumat lanjut akan diumumkan dalam masa terdekat. Ya, kami tahu di mana dia berada. Kita akan bagi tahu nanti, katanya, semasa sidang media selepas sambutan peringatan Hari Polis ke-219 tahun 2026 yang berlangsung hari ini. Dalam perkembangan terdahulu, Muhammad Khalid Ismail selaku Ketua Polis Negara mengesahkan bahawa Victor Chin kini berada di luar negara. Mengulas kemungkinan tindakan pembatalan pasport terhadap Victor Chin oleh Kementerian Dalam Negeri, Saifuddin menjelaskan bahawa perkara tersebut bergantung sepenuhnya kepada hasil siasatan yang sedang dijalankan oleh PDRM serta Suruhanjaya Security. Dalam kes ini, ada beberapa siasatan dijalankan, antaranya membabitkan Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan satu lagi di bawah SC. Jadi biarlah siasatan itu berjalan mengikut peringkat pada satu-satu masa. Dalam siasatan AMLA, saya yakin dengan keupayaan PDRM dalam menetapkan hala tuju siasatan, malah kita ketika ini sedang mengesan modus operandi dan selepas itu barulah kita akan hubungi mereka yang terbabit. Jadi berkaitan sekatan dokumen perjalanan, kita akan tunggu hasil siasatan berjalan terlebih dahulu, katanya. Sebelum ini, media turut melaporkan bahawa Victor Chin mendakwa seorang ahli parlimen daripada Parti Keadilan Rakyat meminta wang tunai berjumlah 10 juta ringgit dalam skandal yang dikaitkan dengan mafia.